Sekiranya Allah SWT dia menginginkan untuk membantu hamba-Nya atau seorang manusia, dia boleh lakukan terus. Tapi alhamdulillah pihak Maybank Islamic, altruis dan juga penduduk diberikan kehormatan oleh Allah SWT untuk menyampaikan bantuan ini. Maybank Islamic Close to Community Program 2025 diteruskan lagi pada hari keempat. Hari ini kita berada di Surau Mustaqim, pinggiran Bukit Jalil, di mana dijangka seramai 503 penerima sumbangan hadir yang terdiri daripada kalangan asnaf bandar. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada penyumbang iaitu Maybank Islamic, Rakan Kerjasama KRT Pinggiran Bukit Jalil dan Surau Mustaqim atas kesudian bekerjasama dalam program ini. Diharapkan dengan bantuan ini sedikit sebanyak dapat memberikan kelegaan dan sumbangan bantuan kepada keluarga-keluarga penerima sumbangan bersempena dengan cuti sekolah dan tahun baru yang akan datang. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas sumbangan ini. Sebanyak sedikit dapat membantu pembelajaran harian kami. Alhamdulillah, terima kasih dengan atas sumbangan hari ini. Saya dapat macam beras, minyak, telur semua. Terima kasih Maybank Islamic. Saya ingin menyampaikan penghargaan, terima kasih kepada Maybank Islamic atas sumbangan bakul makanannya. Sebenarnya ia sangat membantu kepada keluarga kami dan untuk golongan yang kurang berkemampuan. Terima kasih atas bakul makanan ini.